Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat datang kembali kepada kita punya pelajaran mingguan. Kita punya berkongsi ilmu. Jadi, sekali lagi diingatkan, ini hanyalah untuk tujuan pendidikan saja. Kami tidak bertanggungjawab untuk segala trade yang anda lakukan. Jadi, hari ini kita nak tengok satu counter ni yang kita panggil SP Steel. SP Steel ni ialah construction company. So, dia dah settle uptrend. Dia ada downtrend sekejap, dia ada uptrend balik. Kalau kita tengok untuk weekly, ada sedikit menarik dekat sini. Okay, weekly ni, ini dia buat low. Dia buat market structure ni market structure. Lower low, high, low, high. Boleh jadi inilah high low dan dia nak buat high baru. Tapi mungkin lamalah kalau kita tengok. Kalau kita tengok dekat sini, tempoh uptrend dia ni daripada sini sampai sini 300. Maksudnya lebih kurang 1 tahun lah. Lebih kurang 1 tahun. Tapi kalau kita ambil TP awal, sini 90%, 120 hari, lebih kurang dalam 4 bulan. Daripada sini 200 hari, 30, 10, 3 kali 7, lebih kurang 7 bulan lah. 7 bulan. So, kita tengok pattern sekarang ni. Pattern sekarang ni tengah uptrend. Downtrend. Ni tengah downtrend. Tapi ni tengah uptrend. So, kalau kita tengok exponential moving average ataupun EMA dia ni, EMA yang kecil iaitu EMA 20 dah cross EMA yang besar. So, ada downward pressure. So, sekarang ni kita tandakan dulu support. Support ada support kat sini. So, kita ni ialah satu support. Support dia. Kita ada support kat sini Besarkan sikit supaya semua nampak. Okay, kita ada support kat sini. Lepas tu kita harap trend. Kalau kita lukis satu trend line, kalau ikutkan dah bocor ni kalau ikutkan. Tapi kita boleh monitor dulu Kita monitor dulu tengok macam mana. Ini ialah kita punya uptrend line. Uptrend line ni kalau candle bocor bawah dia, kita boleh kata yang trend nak menurun tu kuat. Dia lebih kuat. So, kat sini kita tengok volume pula. Volume last hari Jumaat 10 Julai adalah sebanyak 3.3 juta. So, kalau kita nak tengok konten ni menarik, dia kena break dulu downtrend line ni. Downtrend line ni dia kena break dulu Downtrend line. Kalau dia boleh break downtrend line ni, maksudnya ada chance untuk dia naik balik. Macam tu. Katalah warna hijau. Okay, hijau. Kalau dia datang macam tu, dia break dan close. Close ni maksudnya candle ni dia tutup atas trend line. Macam ni adalah menariknya. Tapi kalau dia terus bocor dan bocor, dia dah jadi tak menarik lah. Dia dah break lah. The lowest point yang dia boleh kata lowest point ni memang
Tak ada harapan dah lah. Ini kira this is the lowest point. Kiranya final support lah. Sebab apa? Kalau dia break ni, dia dah break structure, market structure ni dia dah break. Sebabnya katalah saya buat macam ni, market structure ya. Market structure ni ikut pada mata masing-masing. Saya nampak macam ni. Saya nampak macam ni. So, ini dia akan buat high-high baru. Mesti kena high, lebih tinggi daripada ni. So, saya panggil ini high-high. HH. So, kalau betul dia rebound dekat sini, insyaAllah dia boleh pergi lebih tinggi daripada high-high ni. Sebab kalau sini kita boleh katakan dia jadi sebagai low. Ataupun biasa ada orang panggil dia lower, higher low. Paras rendah yang lebih tinggi daripada ni. So, dia higher low. Ataupun kita panggil higher low HL. So, adakah ini akan menjadi higher low terbaru? Kita tak tahu. Kita kena tengok dulu apa yang terjadi. So, kalau dia terus bocor, dia akan terus jatuh. Akan pergi ke support ni. Tengok dia rebound ke tak. Kalau tak rebound, dia terus bocor. So, kontinen akan terus jatuh. Jadi, kita kena tengok hari Isnin, candle apa yang keluar. Kalau candle yang keluar, tutup atas downtrend line kita, itu ada chance. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang. So, kalau kita tengok, kalau dia boleh pergi higher high ni, mungkin dia akan cari sini. Sini boleh jadi higher high. Sini. So, mungkin dia boleh cari dekat sini. Sini pun boleh. Sinilah. Sini. Sini pun boleh. Mungkin dia pergi atas ni. Tu kita tak tahu. Wallahualam. Kalau dia kuat, nak pergi tinggi ke atas ni pun boleh. Tapi kita tengok dulu apa yang terjadi hari Isnin nanti. Jadi, saya rasa setakat itu aja. Volume okey. Kita nampak volume okey lah. Tak jauh sangat, tak rendah. Tak kecil sangat. Kita nak candle hijau ni, kalau dia datang, dia dengan volume yang tinggi-tinggi. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Dia mesti above average. Ataupun dekat-dekat lah dekat average. Tak jauh sangat. Lagisan biru ni ialah average volume. Okay. So, itu saja buat minggu ni. All the best. Rajin-rajin melukis dalam cat. Moga ada rezeki semua dalam Bursa Malaysia. Sekian, terima kasih.